Hai, Assalamualaikum and a very good morning. So untuk hari ini kita akan continue dengan konsep Born-Haber cycle dan kita akan terus buat soalan yang keempat. So given is the enthalpy of formation of CaF2 from its element. Jadi dekat sini sepatutnya formation untuk CaF2 telah diberikan lah. Okay, kalau dia tak berikan, kamu tahu kamu akan kena buat formation dia. Kamu nak menghasilkan CaF2 solid. Jadi dia kena datang daripada elemen dia, Ca solid tambah dengan fluorine gas. Okey. So dekat sini kamu dah tak payah letak 1/2 dah, sebab dia memang F2, sini pun F2. So datang daripada Ca2+ dan juga F-. Okey. So dia akan dapat CaF2 lah dekat sini. Okey. Dan dia dah bagi juga kepelbagaian enthalpy dari segi enthalpy of atomization of calcium, ionization energy, affinity, lattice energy. Jadi kamu kena tukarkan dalam bentuk kepelbagaian enthalpy ni dalam bentuk equation lah untuk memudahkan kamu nak buat Born-Haber cycle. So untuk soalan ini kamu boleh pilih mana-mana cara. Nak guna energy cycle ataupun nak guna energy level diagram. Cumanya segalakkan guna energy cycle lah sebab lagi senang nak buat. Okay, so daripada cycle tadi kamu kena tentukan enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization untuk fluorine. Okay, lepas tu kamu compare pula lattice energy yang ada dengan sodium fluoride and then explain your answer. Jadi senang sahaja. So first thing first, kamu kena buat yang Fa-IEL method juga. So kamu start dengan formation dahulu. So formation calcium solid tambah fluorine gas dapat CaF2 solid. Dan enthalpy dia adalah negatif 1220. Okay, so selesai dah enthalpy of formation. Seterusnya kita kena buat enthalpy of atomization. So enthalpy of atomization daripada Ca solid jadilah Ca gas. Ca solid menjadi Ca gas. Enthalpy dia 178. So ini pun telah selesai. So atomization ada untuk Ca, ada untuk F2. So Ca ni dah selesai. Seterusnya kita buat pula untuk ionization energy. So ionization energy hanya untuk metal saja, iaitu Ca saja. Electron affinity hanya untuk non-metal, iaitu fluorine saja. Jadi kita buat yang Ca dahulu. So daripada Ca menjadi Ca+. Ca menjadi Ca+, enthalpy dia 590. So kamu tarik, dapatlah 590. Seterusnya Ca+ menjadi Ca2+, dapat 1150. Ca+ menjadi Ca2+, 1150. So ini pun dah selesai. Alright. And then kamu buat pula untuk atomization. So untuk atomization kat sini dia special sikit. Okay, dia bukanlah special apa. Cumanya bila atomization, okay, biasanya kita cakap kan, kita nak dapatkan 1 mol untuk fluorine gas. So kita letak 1/2 dekat sini. Okay, tetapi kalau kamu tengok, kita nak menghasilkan sebenarnya, kalau kamu tengok dia punya ion lah, CaF2. Dan dia adalah Ca2+ tambah dengan 2F-. Dia nak 2 mol sebenarnya kat sini. Jadi dia sebenarnya kamu akan dapat F2 dan juga 2 fluorine gas kat sini. Jadi F2 gas dapatlah 2 fluorine. Okey, dan keseluruhan jumlah dia adalah sebenarnya kita nak cari dahulu. F2 menjadi 2F. So kita nak dapatkan 2F. Kenapa nak dapatkan 2F? Pasal dia ada 2 fluorine atom kat sini. Kalau soalan sebelum ini kamu ada CuO, 1 biji je kan oksigen dia. That's why sini kamu dapat 1 biji juga. Cuma kalau dekat soalan yang ini CaF2, so 2F tu. Jadi sini pun kita dapat 2F juga. Jadi ini yang kita nak carilah sebenarnya. Alright, ini kita punya fokus. Dan kalau kamu perhatikan electron affinity of fluorine, okay, fluorine jadi fluorine minus. Value dia adalah negatif 328. Tetapi itu untuk 1 biji. Kalau kita ada 2 biji, kita kena darabkan dengan 2, which is 2 darab negatif 328 dapatlah negatif 656. Okay, so atomization selesai, electron affinity pun selesai.
So kamu tarik ke bawah 2F, dapatlah 2F minus. Okay, so kita darab 2 pasal mol dia 2. Okay, and dekat sini juga lattice energy telah diberikan dalam soalan. Negatif ini bermaksud formation lah. So dekat bahagian sini pun selesai. Jadi macam biasa, kamu boleh buat A pergi B, pergi C, pergi D, pergi E. So AE negatif 120 tambah dengan 178 tambah dengan 590 tambah dengan 1150 tambah yang kita tak tahu tadi tambah dengan negatif 656 tambah dengan negatif 2640. Jadi kita akan dapat 2 mol ataupun enthalpy of atomization dia adalah sebanyak 1 positif 158 kilojoule. Tetapi ini merujuk kepada 2 mol of fluorine. So 2 mol of fluorine sebenarnya ada 158. Okay, 2 mol of fluorine sebenarnya ada 158 kat sini. Okay, tetapi kita nak 1 mol saja sebab enthalpy of atomization refer to producing 1 mole of fluorine gaseous atom. Jadi kita kena bahagikan dengan 2 lah. Okay, so kita akan dapat 1 mole of fluorine sama dengan 79 kilojoule. Therefore, enthalpy of atomization untuk 1 biji fluorine atom adalah sebanyak 79 kilojoule per mole. Okay, dia 158 sebab dia 2 mole. Kalau 1 mole, bagi 2 sajalah. Okay, which is dapatlah 79 kilojoule per mole. Alright, so selesai soalan yang pertama. And then yang soalan yang kedua, kamu kena compare pula lattice energy untuk calcium fluoride. So calcium fluoride ni saya gunakan warna kuning dan sodium fluoride. So calcium fluoride adalah CaF2, sodium fluoride adalah NaF. Jadi kamu tengok apa beza antara mereka berdua. Okay, so kalau kamu pecah dia, ada Ca2+, ada F-. Kat sini pula ada Na+, ada F-. Okey, jadi diorang berbeza dari segi apa? F-, F- sama kan? Yang berbeza adalah dia punya charge. Jadi kita boleh kata yang ada lebih tinggi charge dia ni, dia akan ada lattice energy yang lebih tinggi. Okey, sebab kamu dah belajar lah ada 2 faktor. Kalau kamu tengok dekat nota kamu di bahagian atas, ada 2 faktor yang mempengaruhi lattice energy. So yang pertama ionic charge, yang kedua ionic radii. Lebih tinggi ionic charge, lagi tinggilah lattice energy dia. Okay, so dekat kes ini, which is soalan yang 4 tadi, the lattice energy of calcium fluoride is higher than sodium fluoride. So ini satu markah. Kenapa? This is because the ionic charge of Ca2+ is higher than Na+. Jadi ionic bond between cation and anion in CaF2 is stronger in comparison to Na+ and fluorine in NaF. Alright, so bila dia kata comparison, kena beritahu siapa lebih tinggi dan bagi tahu sebab lah. Mention ionic charge, mention pasal kekuatan ionic bond. Alright, so itu dia sahaja untuk soalan yang keempat. So saya harap kamu faham cara nak buat Born-Haber cycle menggunakan Fa-Yel method, dan kamu kena belajar cara nak buat thermochemical equation supaya kamu dapat buat dengan mudah lah. Alright, itu sahaja untuk sesi kali ini. Kita akan jumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Bye.